Okey, baik. Kita ada satu soalan. Soalan berbunyi, boleh ke 1 gram jadi 1 kilogram sekiranya sudah terkumpul sehingga 1000 keping? Baik. Untuk urus niaga emas, Public Gold tidak membenarkan customer untuk menukar jenis emas kepada emas lain. Ini sebabnya emas adalah salah satu daripada barangan ribawi, yang mana urus niaga secara trade-in adalah haram. Walaupun gram emas adalah sama, tetapi kos pembuatan gold bar 1 gram dan 1 kilogram adalah jauh berbeza. Sebab tu dalam Islam, kita tidak dibenarkan untuk menukar barangan ribawi apabila terdapat perbezaan nilai. Jika anda ingin tukarkan saiz emas ini, bermakna anda perlu jual dulu 1000 keping gold bar 1 gram tadi dan beli 1 kilogram gold bar dengan harga semasa. Untuk anda beli 1 kilogram gold bar macam ni, anda perlu membayar dengan harga semasa. Anda sebenarnya rugi kalau dengan cara tu. Jadi, sebelum buat keputusan untuk membeli sebarang jenis emas, pastikan anda jelas dulu dengan matlamat simpanan emas anda. Dengan matlamat anda dapat tentukan saiz emas yang bersesuaian dan dapat membantu anda memaksimumkan keuntungan anda. Dengan akaun emas GAP Public Gold, anda boleh dapatkan emas bersaiz besar walaupun dengan bajet yang kecil. Dengan kaedah menabung gram emas sikit-sikit di akaun tersebut. Cukup sahaja gram dekat dalam akaun, anda boleh arahkan sistem keluarkan emas fizikal untuk anda simpan sendiri. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas di Public Gold, sama ada belian secara terus ataupun beli melalui akaun emas GAP di Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah mudah daftar akaun emas Public Gold atau isi borang sign up. Saya akan bimbing anda cara dan langkah mudah membuat simpanan di Public Gold.